Depa duk kata kat kita barang ni memang sangat jimat elektrik guys. Tak payah pakai aircon dekat rumah. Apa pakai saja. Barang ni memang sangat sejuk sampai menggigil. Aku pun tak percaya. Aku pun beli salah satu air cooler. Dia nama Cardonio. Jom kita tengok isi dalam kotak ni. Lepas tu kita test tengok sejuk tak sejuk. Okey, aku pun tak sabar nak buka punya produk penyejuk aircon ni. Kita tarik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, besar gila weh. Dia bagi user manual, kabel type C dan cabut dulu. Ni dia bagi tangkai, senang apa nak pegang, memang besar kot. Lepas tu boleh pusing lah, memang menarik. Jom kita try tengok sejuk tak sejuk air cooler ni. Okay, aku tengok dalam video dia pun buka atas ni. Pada waktu kita air kita masuk dalam ni. Kita masukkan air full. Okay, kita tutup. Dia ada 3 speed. Kita upah nak sejuk lagi. Kita tengok keluar asap speed yang kedua, speed yang ketiga. Ini kuat ni. Dia keluar asap memang sejuk guys. Okay guys, yang paling best sekali lampu RGB ni, depa kata ada 7 warna guys. Hampa boleh set dekat sini. Kau nak lampu warna apa. Okay guys, ini baru betul air cooler. Sampai punya, apa tengok. Memang sangat sejuk. Apa dah nampak dia punya asap tu. Selain tu, hampa juga boleh bawa air cooler ni ke mana saja. Sebab dia boleh pakai power bank kan. Kemudian dia boleh direct current. Okay, kemudian kat bahagian kipas ni hampa juga boleh adjust. Simple kan air cooler ni. Macam mana hampa nak dapatkan air cooler ni? Hampa boleh check out di beg kuning.